Okay, Assalamualaikum. Saya Nazri Salam. Saya adalah orang yang percaya bahawa komik adalah satu medium yang sangat penting. Dia sangat berpengaruh dan saya melihat komik sebagai sebuah alat untuk mengubah dunia. Mungkin saya nampak macam besar-besarkan atau mungkin saya nampak macam terlalu, mungkin tak realistik. Tetapi itu yang saya nampak. Sebab saya sendiri adalah orang yang telah mengalami banyak perubahan selepas membaca komik. Saya adalah orang yang terkena impak komik. Dalam video ini saya akan nak kongsikan tentang kekuatan komik sebagai satu bahan bacaan yang boleh mempengaruhi pembaca. Jadi saya nak kongsikan mungkin sedikit dapatan, mungkin sedikit kajian yang saya telah lakukan sebelum ni dan saya nak kongsikan dalam video ni insyaAllah. So, first kali apa itu komik? Komik adalah paduan, gabungan, sinergi antara teks dan visual yang menyampaikan idea, cerita, message, pengajaran dan sebagainya. So, komik ini saya gambarkan sebagai gelas. Yang mana peranan gelas adalah untuk memberi orang minum. Kan, untuk dia memuatkan air untuk diminum. Jadi, bila kita terlampau fokus kepada menghasilkan komik yang cantik, so ia seumpama kita mempercantikkan gelas tu. So, komik yang cantik umpama gelas yang cantik. Komik yang lukisan detail, teliti, cantik, dia seumpama cawan yang ataupun gelas yang sangat cantik. Tetapi, kalau kita tengok balik peranan utama komik, iaitu menyampaikan idea atau cerita atau menyampaikan konten, apa yang kita perlu isi ke dalam gelas itu tadi? Air. Okay, air. So, kalau gelas itu adalah komik, adalah visual, maka air yang diisi ke dalam gelas itu pula adalah konten komik itu. So, konten komik adalah umpama air yang kita isi ke dalam gelas. So, bayangkan kalau komik itu sangat cantik, lukisannya cantik, menarik, tetapi kontennya adalah something yang tak bermanfaat, yang tak elok, something yang malah bermudarat, memberikan mudarat, kesan buruk kepada pembaca. Dia seumpama kita ada satu cawan atau gelas yang sangat cantik, gelas kristal, mungkin ada letak batu belian semua, tetapi ia diisi dengan racun atau diisi dengan air longkang. Adakah orang nak minum? Kalau orang minum, apa jadi? Dia akan memberikan mudarat kepada badan, kan? Kalau racun, of course matilah orang tu. Tapi kalau kita isi dengan air longkang, cawan cantik, macam mana? Orang yang minum itu mungkin akan sakit perut atau mungkin akan jatuh sakit. So, itu macam itulah perumpamaannya, komik dan konten. Tapi kalau gelas itu sederhana, dia sekadar gelas plastik biasa, tapi kita isi dengan air zam-zam, kita isi dengan ubat. So, maka dengan izin Allah, ia boleh memberikan kesembuhan kepada orang yang minum atau dia boleh memberikan manfaat kepada orang yang minum. Boleh menghilangkan dahaga, boleh mencuci buah pinggang dan sebagainya. Jadi nampak tak? Sebab itu bagi saya, yang paling penting dalam penghasilan komik adalah pembinaan konten. Visual nombor 2, nombor 3. Lukisan tak cantik tak ada masalah. Janji pembaca boleh faham dan kontennya itu bagus. So actually zaman sekarang ni, yang paling penting untuk kita jadi pengkarya komik bukanlah pada kecantikan lukisan. Lukisan tu nombor 2. Okay, yang paling penting adalah konten, idea. Yang paling mahal sekarang ni memang idea. Kemudian yang penting juga adalah manfaat. Apa manfaat yang boleh kita berikan menerusi komik, yang mana komik adalah satu medium yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi adakah dengan komik yang berpengaruh ini, yang berimpak besar ini, especially kepada pembaca muda, adakah kita hanya akan gunakan komik untuk sampaikan benda-benda lawak atau sampaikan benda-benda yang sia-sia atau malah sampaikan benda yang bermudarat, kan? Ataupun kita nak gunakan komik untuk kita sampaikan benda yang bermanfaat, untuk kita tegakkan kebenaran, untuk kita sebarkan syiar Islam. So, itu pilihan kita sebagai pengkarya komik. Dan of course saya nak tuan-tuan dan cik puan semua gunakan komik untuk benda yang bermanfaat. So, kenapa komik ini sangat-sangat berimpak? Kenapa? Apa yang menjadikan komik ini sangat bahaya? Okay, sebagai sebuah medium, especially kepada pembaca muda. Okay, so ada seorang pakar otak ini bernama John Medina. Dia ada kongsikan dapatan dia dalam satu buku ni, antara buku favourite saya, bertajuk The Brain Rules. Buku ni sangat bagus. Okay, dapatan
Profesor otak itu macam ni. Bila info, message disampaikan dengan suara sahaja, lebih kurang 3 hari kemudian, orang hanya boleh ingat 10% sahaja daripada info tu. 90% info tu hilang bila disampaikan dengan suara sahaja. Tetapi bila info disampaikan dengan suara dan gambar, orang dapat ingat sampai 65%, sampai 65% info tu. So, impak penyampaian message itu, impak penyampaian info itu bertambah sebanyak 6 kali ganda. So, apa itu komik? Komik adalah gabungan teks dan visual, teks dan gambar. Teks itu adalah suara watak. So, nampak? Komik adalah paduan suara dan gambar. Malah bila orang baca komik, orang akan baca dalam hati part dialog tu. So, ada suara dalam hati. Suara hati akan muncul dan mereka akan lihat gambar komik. So, that's why komik sangat memenuhi hasil dapatan Profesor John Medina ni. Sebab komik adalah paduan suara atau teks dan gambar. Sebab itulah bila kita baca komik, kita lagi mudah untuk ingat konten komik tu berbanding kalau kita baca wall of text, berbanding kalau kita baca novel atau kalau kita baca surat khabar. Dia bukan semata kuasa visual, dia adalah kuasa paduan sinergi antara teks dan visual. Itu yang menjadikan komik sangat-sangat special, sangat berpengaruh. That's why saya gambarkan komik ini sebagai lightsaber. Kalau kita gunakan komik sekadar untuk sampaikan lawak, benda yang sia-sia, dia seumpama kita gunakan lightsaber untuk memotong sayur. Kan? Lightsaber guna potong sayur. Sedangkan kita boleh gunakan lightsaber itu untuk menegakkan kebenaran, kan? Untuk kita berperang, untuk melawan orang jahat dan sebagainya. Tapi kita gunakan hanya untuk potong sayur. So macam, kan, memang boleh, tak ada masalah, tak berdosa pun. Tetapi kita dah merendahkannya. Dia macam bukan salah guna pun, tapi kita dah underestimate kekuatan komik. Kita boleh gunakan untuk benda yang lebih besar, lebih noble. Kita bukan nak kata kita lebih mulia, tak. Tapi ada benda yang lebih penting untuk kita buat dengan komik ni. Okay, jadi sebab kedua kenapa komik adalah satu bahan bacaan yang berimpak adalah komik fitrahnya ia dibaca berulang kali. Pernah tak kita macam, mungkin kita pernah lah ada komik yang kita baca sekali saja. Tetapi kalau kita tanya pada ramai pembaca komik atau ramai pembaca, biasanya komik dibaca memang berulang kali. Memang sifat dia macam tu. Dia berbanding dengan novel atau banding dengan buku umum, especially buku umum lah. Buku bukan fiction kan, buku self help ke. Biasanya kita baca buku-buku macam tu sekali je sebab kita dah baca, kita dah tahu, kita dah faham. Kan? Tetapi buku komik ni memang kita baca berulang kali. Ada masa sampai lunyai. Macam dalam slide ni boleh tunjuk salah seorang pembaca komik misi, dia kata dia dah baca sampai lebih 15 kali sampai cover terkoyak lah. Dia baca berulang kali. So nampak tak? So bayangkan message yang ada dalam komik tu macam mana kalau kita baca berulang kali. Dia akan terlekat dalam kepala kita. So that's why kalau kita dalam komik kita itu ada benda-benda yang baik, bermanfaat, so benda bermanfaat lah yang akan terlekat dalam kepala. Tapi kalau kita isi komik kita itu dengan konten yang bermudarat, benda-benda yang sia-sia, benda yang lucah, tak senonoh, so benda-benda tu yang akan terlekat dalam kepala pembaca. So bayangkan impak dia kepada personality, kepada pemikiran pembaca tu. Sebab we are what we read. Kita adalah apa yang kita baca. Kan? Kalau kita baca buku-buku yang baik, maka pemikiran kita pun baik. Tapi kalau kita baca buku yang penuh dengan lucah, penuh dengan carutan, kan? Sebab bila kita baca buku yang katalah dalam satu buku ada 100 carutan, ada 100 perkataan carutan. Bila kita baca dalam hati, maka kita actually menyebut perkataan carutan itu dalam hati. So bila kita baca buku yang ada carutan sebanyak, katalah dalam satu buku ada 100 carutan dan kita baca ulang kali pula tu sebanyak 10 kali, maka kita telah mencarut dalam hati kita sebanyak 1000 kali. Itu adalah satu normalisasi carutan. So bayangkan kalau pembaca muda yang baca buku tu, kan? Maka pembaca muda itu kanak-kanak ke apa dah mencarut dalam hati dia sebanyak 1000 kali. Maka tak mustahil kalau tiba-tiba kanak-kanak itu mencarut kepada kawan-kawan dia, kepada mak ayah dia. Sebab dia dah terbiasa, dah jadi normalisasi. Itu nampak, itu kekuatan pengaruh komik sebagai bahan bacaan. Okey. Komik Slam Dunk adalah salah satu komik yang telah mengubah hidup saya. Sebab dulu saya adalah seorang kanak-kanak yang pasif. Waktu saya form 1 lah, saya seorang remaja yang pasif, tak aktif. Dan badan saya rendah. Saya orang yang selalu ditolak untuk beratur di hadapan sekali waktu perhimpunan sekolah. So satu hari tu saya terjumpa buku komik Slam Dunk. Waktu tu memang fenomena komik Jepun, komik Dragon Ball, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, masa tu baru masuk Malaysia. So memang tengah demam komik Jepun menggantikan
era komik Hong Kong lah. Maksudnya era komik Hong Kong baru berakhir, digantikan dengan era komik Jepun. Dan bila baca komik Slam Dunk tu, komik Slam Dunk adalah komik tentang bola keranjang. So bila tengok watak komik tu main bola keranjang macam happy, macam best kan. So saya pun rasa macam nak cubalah main bola keranjang. So saya beli bola keranjang, saya beli dia punya ring dia, dan saya mula main bola keranjang. Dan sejak itu, sejak saya kenal sukan bola keranjang, setiap petang, hampir setiap petang, saya dan adik-adik saya, kami mula main bola keranjang di hadapan rumah setiap petang. Dan lama-kelamaan kami explore sukan lain pula. Sebab bila setiap petang dah keluar rumah untuk bersukan tu, untuk main bola keranjang, kami dah start explore sukan lain. Badminton, bola sepak Amerika, tu pun pengaruh komik juga, komik Asia 21. So dari situ nampak macam mana komik Slam Dunk ini, yang semata-mata komik, bagi setengah orang komik adalah bahan bacaan picisan. Tapi komik Slam Dunk ini telah mengubah saya dan adik-adik saya, mengubah kami daripada remaja yang pasif kepada remaja yang aktif bersukan. Nampak, dengan hanya bacaan komik. Dan saya sangka waktu tu kami je yang terpengaruh. Mungkin saya sangka kami ini jenis yang mudah terpengaruh dengan komik. Tapi rupa-rupanya selepas saya buat kajian, pada tahun 2010, Takehiko Ino, iaitu pengkarya komik Slam Dunk, telah mendapat anugerah khas daripada Persatuan Bola Keranjang Jepun sebab telah bantu mempopularkan sukan bola keranjang di Jepun. Saya nampak macam mana komik bantu popularkan sebuah sukan. Misalnya komik bola keranjang, dia tak famous dekat Jepun. Tapi selepas keluarnya komik Slam Dunk, dia jadi lebih famous. Saya nampak macam mana komik mampu memberikan, mencetuskan kesan bertahap global, kesan bertahap nasional. Okey, komik Captain Tsubasa. Komik ni lebih lama, dia generasi lebih awal berbanding Slam Dunk. Slam Dunk ni lebih baru. Komik Captain Tsubasa adalah komik tentang bola sepak. Komik ni impak dia lagi besar. Sebelum adanya komik Captain Tsubasa, di Jepun tak ada pun liga profesional. Liga profesional tak ada. Yang ada liga amatur, liga semi pro. Tak ada liga profesional, tak ada pemain profesional waktu tu di Jepun. Tapi lepas komik Captain Tsubasa terbit dan dia jadi fenomena di Jepun, maka semakin ramai remaja di Jepun bermain bola sepak. Dan pada akhirnya, tidak lama selepas komik Captain Tsubasa popular di Jepun, akhirnya lahirlah J-League ataupun Liga Profesional di Jepun. Ia adalah permulaan kepada Liga Profesional di Jepun. Sebab apa tahu? Kalau mungkin ada yang pernah baca komik Captain Tsubasa, komik Captain Tsubasa ni dia tentang seorang remaja Jepun yang sangat minat bola sepak. Dia dilahirkan untuk main bola sepak. Jadi, dan dalam komik Captain Tsubasa tu ditunjulkan yang orang Jepun ni boleh main bola sepak dengan baik. Sedangkan waktu tu orang Jepun orang Jepun tak pandai main bola sepak lah masa tu. Pasukan bola sepak Jepun waktu itu memang ranking rendah. Dia macam adalah pasukan yang lemah. Tapi dalam komik Captain Tsubasa ditunjukkan bahawa orang Jepun boleh bermain bola sepak dengan baik. Maka bila budak-budak baca benda tu, komik tu, ia memberikan gambaran, ia berikan imajinasi yang mereka boleh main bola sepak dengan baik. Maka dari situ, mereka mula minat main bola sepak dan mereka ada mentaliti yang orang Jepun boleh main dengan baik. Dan akhirnya memang betul-betul terjadi. Jepun daripada kuasa bola sepak yang kecil, yang kerdil, yang boleh dibuli oleh pasukan Malaysia pun, akhirnya kini telah menjadi antara gegasi dunia. Mereka pernah seri dengan Itali, kan? Mereka sekarang sentiasa join World Cup. Mereka adalah pasukan yang formidable dalam World Cup pun. Malah, komik Captain Tsubasa telah berikan inspirasi kepada pemain bola sepak seperti Torres, Messi, Iniesta, pemain star lah. Big star dalam dunia bola sepak. Saya nampak macam mana komik itu berikan pengaruh impak besar kepada pembaca. Dan ini dalam slide menunjukkan antara feedback yang kami dapat selepas hasilkan komik misi. So, tu antara sumber inspirasi kami lah. Itu antara sebab kenapa kami terus berkarya. Sebab disebabkan oleh adanya pembaca-pembaca yang dapat inspirasi selepas baca komik kami. Ada pembaca yang selepas baca misi kira, dia jadi lebih minat pada matematik. Ada juga pembaca yang selepas baca misi fizik, sebelum baca misi fizik, markah ujian fizik dia rendah. Okey, kemudian lepas dia baca misi fizik, markah dia meningkat sebab dia dah ubah mindset dia. Komik misi fizik telah mengubah mindset dia daripada menganggap fizik itu susah kepada fizik itu adalah subjek yang boleh dikuasai. Kemudian
Ada juga ada seorang murid sekolah rendah tahun 6 tapi dah boleh bercakap tentang formula fizik sebab dia baca misi fizik. Dan banyak lagi lah. Alhamdulillah kami terima banyak sangat feedback daripada para pembaca. Jadi komik ini saya umpamakan sebagai komet yang melanda bumi lah senang kata. So, dan dia mencetuskan impak, dia mencetuskan kawah. So saiz kawah itu berkadar dengan impak yang dicetuskan oleh komet tu. Jadi setiap komik ni ada impak dia, sama ada besar atau kecil. Kita sebagai pengkarya komik yang menentukan impak bagaimana yang kita nak cetuskan kepada pembaca. Adakah kita nak berikan impak positif atau kita nak berikan impak negatif? Kan? Sanggupkah kita tanggung dosa bagi setiap keburukan yang kita share dalam komik kita tu? Kan? Kalau kita share keburukan atau kita share cara buat dosa, cara buat maksiat dalam komik kita dan ada pembaca ikut, kita akan dapat dosa. Sebab kita macam meyakinkan dia untuk buat kejahatan. Tapi kalau kita ajak pembaca komik kita tu buat kebaikan, buat amal ibadah, buat benda-benda baik, benda-benda positif, maka insya-Allah kita akan dapat pahala daripada situ. Memang ada hadisnya. Kan mengatakan bila kita ajak orang buat kebaikan, bila orang tu buat baik, kita akan dapat pahala sama macam dia, tak kurang. Tapi kalau kita ajak orang buat jahat dan orang itu buat jahat, kita tak buat jahat, kita ajar dia buat jahat. Dan orang tu buat jahat, maka kita akan dapat dosanya sama macam dia. Walaupun kita tak buat jahat tu pun. Faham tak? Malah komik adalah bahan bacaan pertama bagi ramai kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia bukannya start baca kamus. Kan dia bukannya terus baca buku teks, dia bukannya terus baca buku sejarah. Dia start dengan benda-benda bervisual macam komik. Jadi kalau kita sebagai pengkarya kita hanya mengisi komik kita dengan konten-konten yang tak ada manfaat, sia-sia, penuh dengan lucah, carut, benda yang bermudarat, maka kita seumpama mengisi kepala kanak-kanak, generasi muda di negara kita ini dengan benda-benda yang entah apa-apa, tak senonoh. Kan? So, apa kata kita sebagai pengkarya komik jadi lebih bertanggungjawab, kita isi komik kita dengan benda-benda baik, benda-benda bermanfaat, supaya pembaca-pembaca muda yang baca komik kita tu akan terisi dengan benda-benda yang baik. Kan? So that's why bagi saya pengkarya komik ni bukannya kita sebagai pengkarya komik ada tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Tanggungjawab sosial. Kita sebenarnya seumpama bantu mencorakkan pemikiran bakal pemimpin negara kita. Sebab budak-budak yang sekarang ni kanak-kanak akan datang, mereka adalah pemimpin negara kan. Mereka akan jadi Perdana Menteri, mereka akan jadi doktor, mereka akan jadi pengundi. So kalau kita kasih mereka, sumbat mereka dengan komik yang sia-sia entah apa-apa, maka generasi apa yang kita nak lahirkan? Jadi sebab itulah kita sebagai pengkarya komik perlu bertanggungjawab dan jomlah kita perbanyakkan komik-komik yang bermanfaat, yang berimpak positif supaya dunia lebih baik, insya-Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.